Okey, bila peta menjadi hasrat dan kuasa itu hilang batas. Istilah great bukan sebab dia tak ada rundingan, bukan sebab dia tak ada resolusi, tapi kerana ada idea lama yang hidup lebih lama daripada manusia yang terkorban kerananya. Maka hari ini kita tidak bercakap tentang siapa betul ataupun siapa salah. Kita bercakap tentang apa yang berlaku bila peta berubah menjadi satu hasrat. Dalam bentuk paling asasnya bukanlah satu sekadar peta yang lebih besar daripada sempadan rasmi yang ada pada hari ini. Ia adalah satu idea, iaitu idea seperti kita tahu lebih berbahaya daripada sebuah senjata. Kerana senjata itu membunuh tubuh, tetapi idea boleh membenarkan pembunuhan. Aku rasa bersalah terhadap pemikiran kita. Sering disebut dengan nada yang marah, ada yang menyebutnya sebagai satu propaganda. Tapi sebelum kita menjerit, sebelum kita memilih sisi, kita perlu buat satu perkara yang jarang orang ini dilihat sebagai kesinambungan daripada sejarah, janji, trauma dan juga survival. Bagi yang lain, ia adalah ancaman berterusan terhadap keamanan kemanusiaan dan juga undang-undang antarabangsa. Itu merasakan dirinya terlalu suci untuk dipersoalkan. Kerana di situlah kuasa mula hilang sempadan, bila sejarah tidak lagi menjadi guru tetapi dijadikan sebagai senjata mempertahankan hidup atau tentang mempertahankan satu cara kita melihat dunia.